Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahawa jangan seseorang lelaki meminang atas pinangan saudaranya. Dia dah tahu dah, ni kawan sekelas ni, dah di booking oleh kawan lain. Jadi dia pun potong trip hinggalah saudaranya meninggalkannya atau membenarkannya. Sekiranya dapat dikenal pasti ketiadaan keserasian. Ni bila tidak ada keserasian. Cuma masih lagi dalam pertunangan. Sebenarnya kalau dalam Islam itu, bila dia sebut dah, engkau okey tak kosong? Engkau okey? Okey apa engkau tanya aku ni? Contoh lah kan bahasa anak-anak kita sekarang ni kan. Maksud aku kau ni tak ada siapa lagi ke? Dia kata. Kalau tak ada siapa, aku nak masuk line. Itu cara dia. Sekarang. Aku nak masuk line. Masuk line tu, faham lah kan? Kau nak masuk line? Macam tak ada lagi. Tapi okey lah. Ada kot boleh lah green light lah. Kau cadang bila? Contoh cakap macam tu kan. Cakap macam tu je. Sama ada melalui telefon ataupun dia dengan sama dengan kawan dia ke, atau kadang-kadang jadi berlaku kat tempat kerja kan. So jadi bila macam tu sebenarnya dia dah bertunang. Cuma tidak ada tanda. Bila bercakap macam tu kena ada tanda lah. Tanda sedikit. Tapi hukum dia sunat. Bila bercakap je macam tu dia sudah dikira bertunang. Jadi yang satu tu kata okey lah, green light. Ataupun dia diam, malu lah pergi. Dia lari. Itu pun dah dikira terima. As-sukutu alamatul rida. Cuma lebih baik lagi perempuan tu kena bijak. Saya dalam bab-bab macam ni, orang tu kena pandai ambil hati. Ayah dan mak saya. So kalau betul serius, berani tak nak jumpa mak dan ayah? Macam tu. So jadi terus linkkan dengan mak dan ayah. Jadi kalau sikit-sikit macam, kita tak fikir lagi. Kalau kita kawan dulu boleh tak? Jadi yang tu yang dia habis tu. Habis ke mana? Dia akan keluar berdua-dua. Dua-dua habis. Jadi keluar itu sendiri dia sudah tidak menepati syarat.